Maqasid syariah merupakan asas fundamental dalam sistem kehidupan umat Islam yang merangkumi pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Prinsip ini bukan sekadar bersifat normatif keagamaan, malah berfungsi sebagai kerangka penting dalam pembentukan dasar, perundangan dan tadbir urus dalam sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara Islam berperlembagaan, pelaksanaan maqasid syariah dapat dilihat melalui pelbagai dasar dan institusi termasuk pentadbiran agama, sistem pendidikan, perundangan serta pembangunan ekonomi Islam. Walau bagaimanapun, tahap kefahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap prinsip ini masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kefahaman masyarakat terhadap maqasid syariah, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap prinsip tersebut serta menilai tahap pengamalan masyarakat dalam kehidupan seharian. Dapatan kajian diharapkan dapat menyumbang kepada pengukuhan pendidikan Islam, pembangunan masyarakat dan pengembalan dasar negara selaras dengan tuntutan syariah. Walaupun prinsip siasah syariah berfungsi sebagai asas kepada pentadbiran yang adil, berintegriti dan berpaksikan maqasid syariah, tahap kefahaman serta pematuhan masyarakat terhadap prinsip-prinsip tersebut masih dipersoalkan. Dalam konteks kehidupan bernegara, masyarakat sering terdedah kepada maklumat politik yang dipengaruhi emosi, kepentingan kelompok dan media yang menyebabkan kefahaman mereka terhadap nilai-nilai syarak dan urusan kenegaraan menjadi kabur. Hal ini semakin ketara apabila isu-isu seperti rasuah, salah guna kuasa, ketidakadilan sosial dan kelemahan tadbir urus masih berlaku dalam masyarakat Muslim, sekaligus menunjukkan wujudnya jurang antara teori syariah dengan amalan masyarakat. Selain itu, kajian menunjukkan bahawa tahap literasi masyarakat terhadap maqasid syariah yang meliputi pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta masih berada pada tahap yang sederhana. Hal ini menyebabkan mereka kurang mampu untuk menilai dasar-dasar negara berdasarkan kerangka syariah. Keadaan ini boleh membawa kepada salah faham terhadap konsep ketaatan kepada pemerintah, iaitu taat kepada ulil amri, tanggungjawab sebagai warga negara dan keutamaan menjaga maslahat umum. Justru, wujud keperluan mendesak untuk menilai sejauh mana masyarakat mampu untuk mematuhi prinsip maqasid syariah dalam kehidupan bernegara agar pendekatan siasah syariah dapat diaplikasikan secara lebih efektif dalam konteks kontemporari. Bagi objektif kajian ini dibuat berdasarkan 3 objektif utama, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap kefahaman masyarakat terhadap maqasid syariah. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap prinsip maqasid syariah. Dan yang ketiga, mengkaji tahap kepatuhan masyarakat terhadap prinsip maqasid syariah dalam urusan kehidupan harian dan sosial. Secara keseluruhannya, dapatan kajian bagi objektif yang pertama menunjukkan bahawa tahap kepahaman masyarakat terhadap maqasid syariah masih sederhana, ramai yang tahu secara umum tetapi kurang mendalam dari segi aplikasi dalam urusan harian dan juga kenegaraan. Bukan itu sahaja, faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan ialah latar belakang pendidikan agama dan juga pendedahan melalui media dan juga peranan institusi keagamaan. Institusi negara seperti jabatan agama dan sekolah memainkan peranan sangat penting, namun pelaksanaan berasaskan maqasid syariah masih perlu diperkukuhkan lagi. Penggunaan prinsip maqasid syariah juga dapat menyumbang kepada keharmonian sosial, keadilan dan juga pembangunan negara yang seimbang dari sudut material maupun spiritual. Secara keseluruhannya, dapatan kajian bagi objektif yang kedua memperlihatkan kesedaran dan penerimaan yang sangat tinggi dalam kalangan responden terhadap kepentingan maqasid syariah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Majoriti responden menunjukkan persetujuan yang jelas bahawa pendidikan agama dan tahap kefahaman terhadap ajaran Islam merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap prinsip maqasid syariah. Kekurangan ilmu dan pendedahan dilihat berpotensi menyebabkan pengabaian terhadap prinsip tersebut. Selain itu, responden turut mengakui bahawa peranan kepimpinan negara dan keadilan pemimpin amat penting dalam menggalakkan masyarakat mematuhi maqasid syariah, khususnya dalam menjamin keamanan, keadilan dan kesejahteraan hidup. Faktor luaran seperti pengaruh budaya setempat dan media sosial juga diakui memberi kesan terhadap cara masyarakat memahami dan menghayati maqasid syariah.
majoriti responden sangat setuju bahawa faktor pendidikan agama, kefahaman agama, peranan kepimpinan, pendedahan terhadap makasih syariah, pendidikan umum, keadilan pemimpin, pengaruh media sosial dan budaya setempat memainkan peranan penting dalam membentuk kepatuhan masyarakat. Hampir tiada atau sangat sedikit responden yang tidak setuju bagi kebanyakan pendataan menunjukkan kesepakatan yang kuat bahawa kelemahan kefahaman dan pendedahan agama menjadi punca ketidakpatuhan, manakala pendidikan dan kepimpinan yang adil merupakan faktor utama dalam memastikan penghayatan makasih syariah demi keamanan, keadilan dan kesejahteraan negara. Secara ringkas, dapatan ini menunjukkan bahawa pendidikan yang berkesan, kepimpinan yang adil serta pendedahan yang menyeluruh merupakan elemen penting dalam meningkatkan tahap pematuhan masyarakat terhadap makasih syariah. Berdasarkan jadual 4 dan Rajah 10, tahap kepatuhan masyarakat terhadap prinsip makasih syariah dalam kehidupan harian dan sosial berada pada tahap yang sangat tinggi. Bagi aspek penjagaan agama, iaitu Hifz al-Din, majoriti responden menunjukkan komitmen yang kuat apabila 85% sangat setuju bahawa mereka menjaga solat 5 waktu, manakala selebihnya bersetuju dan tiada yang tidak bersetuju. Seterusnya, dalam aspek penjagaan nyawa, Hifz an-Nafs, 75% responden sangat setuju bahawa mereka mengutamakan keselamatan diri dan keluarga, menunjukkan kesedaran yang tinggi terhadap kesejahteraan hidup. Bagi penjagaan akal iaitu Hifz al-Aqlu, majoriti responden turut bersetuju bahawa mereka berusaha menambah ilmu melalui pembacaan atau kelas dengan 65% sangat setuju. Dalam aspek penjagaan keturunan iaitu Hifz an-Nasl, lebih 70% responden sangat setuju bahawa mereka menghindari perbuatan yang boleh merosakkan keturunan seperti zina dan pergaulan bebas. Manakala, bagi penjagaan harta, Hifz al-Mal, lebih separuh responden sangat setuju bahawa mereka berusaha mencari rezeki yang halal dan mengelakkan pembaziran. Secara keseluruhannya, hasil kajian ini menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai tahap kefahaman dan pengamalan makasih syariah yang baik dalam kehidupan seharian mereka, tanpa sebarang responden yang tidak bersetuju terhadap pernyataan yang dikemukakan. Bagi perbincangan dan huraian berdasarkan siasat syariah pula, dapatan kajian menunjukkan majoriti masyarakat mempunyai kesedaran terhadap makasih syariah. Namun, masih ada yang kurang memahami konsep ini kerana tahap pendidikan agama yang berbeza dan kurang pendedahan kepada falsafah hukum Islam. Faktor utama kepatuhan terhadap makasih syariah ialah kefahaman agama yang mendalam dengan mencatatkan min tertinggi sebanyak 2.53. Diikuti peranan negara dalam mengamalkan makasih syariah bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan dengan mencatatkan min sebanyak 2.48. Serta faktor pendidikan dalam memelihara akal dan membentuk masyarakat bertamadun dengan mencatatkan min sebanyak 2.45. Dalam amalan harian, masyarakat paling mengutamakan keselamatan diri dan keluarga dengan min tertinggi 2.75 selari dengan tuntutan Islam. Selain itu, usaha menambah ilmu pengetahuan mencatatkan min sebanyak 2.65. Manakala menolak budaya hedonisme atau hiburan melampau mencatatkan min sebanyak 2.60. Dalam kehidupan seharian, masyarakat paling mengutamakan keselamatan diri dan keluarga, menambah ilmu pengetahuan serta menolak budaya hedonisme yang bercanggah dengan Islam. Semua ini menunjukkan makasih syariah bukan sekadar teori, tetapi prinsip hidup yang perlu diamalkan demi kebaikan individu, masyarakat dan negara. Hai, Assalamualaikum. Hari ini, saya akan membincangkan kesimpulan dan cadangan. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa tahap kepatuhan masyarakat terhadap prinsip makasih syariah dalam kehidupan bernegara adalah agak tinggi dalam kalangan masyarakat yang dapat menjamin kesejahteraan, keharmonian dan kestabilan sesebuah negara. Prinsip makasih syariah yang menekankan pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta bukan sahaja relevan dalam konteks ibadah, malah berperanan besar dalam pembentukan dasar negara, sistem perundangan, tabik urus serta hubungan sosial dalam masyarakat yang majmuk. Tahap kepatuhan yang tinggi ini berlaku kerana Malaysia merupakan negara yang penduduknya majoriti beragama Islam. Hasil kajian turut mendapati bahawa kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap prinsip ini masih perlu berkukuh agar pelaksanaannya dapat diterjemahkan secara menyeluruh dalam amalan seharian dalam kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia. Oleh itu, usaha berterusan melalui pendidikan, penerangan
serta kerjasama antara pihak kerajaan, institusi agama dan masyarakat amat diperlukan bagi memastikan prinsip makasih syariah dapat dijadikan panduan utama dalam kehidupan bernegara demi mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.